ini kerana dosa kau. Kita mudah sangat, semua benda kita kait dengan dosa je. Kita tidak nafikan, memang itulah yang ada dalam kita panggil Islam punya ajaran itu sendiri yang dibawa oleh Nabi SAW. Makna dosa, pahala, semua itu jelas. Tetapi untuk meletakkan sesuatu, maka akhirnya kita tersilap. Contoh, macam tadi Ustazah Nazira sebut tentang anxiety. Okay? Saya tak nafikan Ustazah, anxiety, depression. Ada satu lagi dia panggil istilahnya apa nama tu Ustaz? Dia panggil lupa pula saya. Tadi ingat dah. Dia panggil istilahnya ni apa dia panggil? Bukan saya setengah stres. Bukan stres. Saya nak sebutkan tentang saya dah catat tadi sebenarnya. Saya pun dah lupa balik. Ya. Ini punya stres lah saya ni. Yang itulah maksudnya. Yang itulah. Dia panggil panic attack. Panic attack. Ini semua kita mudah kita sebut ini mungkin kau ada dosa yang kau buat. Betul, kita tidak nafikan tuan-tuan. Tapi pergilah semak dari segi kesihatan dulu. Boleh jadi kau mungkin ada gastrik, GERD, lepas tu akhirnya jadi anxiety, lepas tu akhirnya jadi panic attack. Ini benda yang berlaku. Sebab itu saya kata orang Islam sepatutnya dia tidak wala takfu ma laysa laka bi'il. Jangan kau stand up pada benda kau tahu semua benda. Walaupun kita ustaz, ini ustaz ini kalah bola ni. Ini masalah. Sebab itu saya kata kita kena keluar daripada stigma ni, kena keluar daripada pemikiran ni. Jadi saya ingat di ujunglah sikit saya nak beritahu. Tetapi kita tidak nafikan bahawa soal zikir, soal kita panggil keimanan itu memang hal yang membantu untuk mengelakkan daripada kita terperangkap daripada kemurungan dan juga tekanan ni. Bahaya tajuk ni. Sampai panel pun stres. Stres. Tapi yalah, kadang-kadang bila kita benda ni macam kita tak boleh nak simply. Betul. Tetapi ini adalah satu ujian. Betul. Baik, saya nak pergi pada Ustaz Nazira. Sekarang kita hidup sekarang ni orang panggil budaya apa? Budaya FOMO. Ustaz tahu budaya FOMO? Sekarang ni GOMO tahu lah.